wabarakatuh. Apa khabar korang semua? Sihat? Terima kasih kerana klik video kecil tu. Jangan lupa like, comment, subscribe. Okay. Siapa yang sudah tengok cerita Bahagian Tertangguh episod 21? Okay. Malam ni adalah episod 21 dan saya telah pun melihatnya. Dan seperti biasa, tekanan tu akan naik, turun, naik, turun. Okay. Kenapa? Pertama, seperti biasa, dalam cerita ni polis tak wujud ya. Polis tak wujud. Kenapa saya cakap polis tak wujud? Episod hari ni, episod 21 adalah di mana si Hana, mak dia dengan Raikal hampir terkena asid. Ada orang jahat diupah oleh Suraya untuk simbah asid simbah asid pada Hana. Tapi mujur disebabkan ada payung. So payung tu yang menyelamatkan mereka, tapi mak si Hana teruk. Yalah, mak si Hana kan memang kaki dia sakit kan. Lepas tu bila tiba-tiba datang orang jahat, dia pula yang pegang payung masa tu nak protect lah dia punya anak dengan cucu, tapi dia yang terjatuh. Dan bila dia dah terjatuh, macam biasalah, of course dah si Hana dah kalang kabut. Cuma apa yang kita rasa macam cerita ni macam tak logik sangat lah kan. Sebab apa? Dari episod pertama lah sampai ke hari ini, episod 21, polis tu tak wujud tau. Tapi peguam ramai pula yang lahanat di dalam. Termasuklah peguam si Hana tu yang kurang ajar ya, dengan sisap kuantun peguam yang tak guna. Tapi polis tu tak wujud. Contohlah pula. Cuba kita fikir secara logik. Tahu ini drama, tapi jangan melampau-lampau. Rumah Hana kena ambil, kereta kena jual, viral sana sini, kawan khianat, macam-macam. Dan yang terbaru ni adalah keluarga si Hana hampir-hampir terkena asid. Ya, disiram disimbah ya. Tapi tiada laporan polis dibuat. Malah si Hana melarang si Armin untuk mendekati keluarga mereka. Mereka. Dia tak nak si Armin tu terpalit sama dalam masalah dia, sebab dia kata masalah dia ni ada je masalah dia. So dia minta si Armin tu jauhkan diri daripada keluarga dia. Dan si Raikal pun apalagi sedihlah, sebab yalah dia akan kehilangan papa dia lagi. Okey. Dan dalam episod ni juga seperti biasa, sebelum ni saya dah cakap kan, kalau si Alia ni, sahabat si Hana ni, yang ini sebenarnya dia tersepit antara dua pilihan tau. Dia nak pilih Hana ataupun keluarga dia. So episod tadi dia dah tengok video yang viral tu, ya, di mana si Hana kena simbah asid. So dia rasa macam Hana, dia masih ada rasa BFF kan. So dia masih ada rasa sayang dengan keluarga si Hana. So di call si Hana, dia cakap kalau dia nak pindah ke rumah yang sebelum ni dia suruh keluarkan, dia tak mau kalau si Hana duduk situ lagi. So di call, dia kata kalau dia nak pindah balik ke sana, boleh. Diorang boleh pindah balik sebab di situ lagi selamat. Sebab dia kata dia tak nak apa-apa yang berlaku kepada diorang lagi lah. Terutama sekali dia kata, tapi dia cakap macam ni tau. Dia macam nak cover lah. Dia kata, saya bukan buat ni untuk kau ya. Saya buat ni untuk Raikal dengan mama kau ya. Konon padahal dalam hati tu kesian juga dengan kawan dia tu. Okey, itu episod. Okey. Selepas itu kita pusing lagi. Siapa nama ni? Saleh aku. Si Saleh ni, dia jumpalah si Asrin. Dia beritahu lah. Dia kan sebelum ni memang siasat. Siapa si Asrin ni sebenarnya? Dia ni apa pekerjaan dia sebelum ni? So dia punya siasat akhirnya ditahu. Kalau si Asrin ni dia bercerai dengan bekas lelaki dia pun sebab dia dihalau, sehelai sepinggan dihalau. Lepas tu sebab itulah si Asrin ni dia jadi perempuan simpanan datuk. Macam tu, simpanan datuk. Sebab dia dihalau sehelai sepinggan. Lepas tu, tapi si Asrin bijak tau. Masa si Saleh aku ni, Abang Saleh tak guna ni peras mugut dia rekod tau. Dia rekod. Lepas dia rekod tu dia adjustkan. Dia
dia bagi tahu yang dia bagi dengan si Sakuan tu benda-benda yang macam memeras ugut je, macam dia nak ini benda-benda yang tak elok, yang lain-lain tu dicerita dia sudah cut. Lepas tu dibagi dengan si Sakuan. Apa lagi? Si Sakuan tu mengamuk lah. Kata kau sanggup buat si Asri macam tu, sudah dia tengah mengandung, apa bla bla bla, diperdengarkanlah suara tu. Suara tu yang direkod tu dia sudah ubah. Tapi bila si Abang Saleh Yaakob tu bagi tahu, dia kena lempang terus pada muka kau. Kena lempang weh, bukan lempang ke tumbuk. Lepas tu Sakuan kata, kalau bukan kerana Kak Ju yang menjaga aku daripada kecil, siaplah kau. Kalau tu. Jadi, bila si Abang Saleh Yaakob ni dah kantoi, apa lagi? Dia buat drama dia dengan si bulu mata palsu ni. Konon-konon dia buat semua tu sebab dia tak nak Sakuan kantoi pula. Di sana Sakuan kahwin dengan si Asrin tu. Sebab dia perempuan sekian-sekian. So, dia nak melindungilah keluarga dia konon. Dia nak melindungi Kak Ju. Dia nak melindungi anak dia. Prank. Lepas tu si Kak Ju tu bila dicerita kalau si Asrin tu sekian-sekian, hilang lagi dia punya perasaan marah tu. Bendul tak bertempat tapi hati busuk Sudah ditipu bulat-bulat tu. Si Abang Saleh Yaakob tu bukannya dia nak protect keluarga dia pun. Dia nak pau sendiri si Asrin. Tapi si Asrin bijak. Dia rekod, lepas tu dia ubah, dia edit. Lepas tu baru dibagi Sakuan dengar. Sakuan pun apa lagi? Percayalah dengan si Asrin tu. Okey. Lepas itu pun baliklah ke rumah lama dia dan di situ dia pengsan. Sebab terlalu kepenatan. Uruskan rumah yang berpindah. Lepas tu buat biskut lagi. So, dia kepenatan. Dia pengsan di mana? Di sekolah Raikal. Dan orang tu pula call si Sakuan. Di situlah bermulanya bibit-bibit kejahatan si Sakuan lagi. Apa dia tahu? Dia ambil satu peluang ini. Yang korang-korang sebab dia hantar pergi hospital kan. Dia pergi jaga di hospital. Dia ambil peluang ni untuk memujuk hati si Hana. Kenapa? Konon-kononnya ini demi untuk Raikal. Dia sebab si Raikal kan rasa macam mama aku pengsan ni sebab dia melayan kerana dia. So dia rasa macam dia rasa bersalah. So si Sakuan apa lagi? Dia ambillah peluang ni, kata si Raikal tu akan terus rasa bersalah. Bila kita bergaduh dia akan rasa bersalah. Bila kita bercerai dia akan rasa bersalah. Bla 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 sekian. Dia akan rasa bersalah. So untuk membuatkan si Raikal ni happy, dia tak terbebani dengan perasaan bersalah dia, si Sakuan ni cakap lah, apa kata kalau diorang rujuk. Kita akan sambung part kedua. Macam panjang sangat video ni. Okay, so kita akan sambung ke part kedua. Okay, jumpa lagi.